Ada topik kita hari ini membincangkan kenapa pihak berkuasa tempatan tidak menilai, tidak cek pemasangan cermin hitam, cermin gelap yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi dekat sini denda sebanyak RM2,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali perlu dikompaun kepada pemilik kenderaan yang memakai cermin gelap. Sebab apa? Sebab ianya bukan kenderaan kementerian, ianya bukan kenderaan kedutaan. Dan kenapa boleh kerajaan membenarkan kenderaan-kenderaan awam, kenderaan-kenderaan persendirian memasang cermin gelap dan menyebabkan peningkatan risiko kemalangan jalan raya. Jadi topik hari ni membincangkan tentang kemalangan jalan raya. Seperti berita di semalam, iaitu satu kereta Pro 2 Beza telah berpatah arah dan menyebabkan kemalangan di saat memotong lampu isyarat merah yang berlaku dekat kawasan sekitar Petaling Jaya, Selangor. Jadi kenapa kerajaan meletakkan RM50 sebagai syarat satu permohonan untuk cermin gelap? Ini bermaksud kerajaan tidak menilai apakah fungsi, apakah kelebihan di pihak autoriti